satu scammer yang kita rasa tak wujud dekat Malaysia, tuan-tuan, tetapi rupanya benda ni masih ada. Okey, kenapa akak kata satu scammer, satu benda yang orang kata agak luar biasa? Pasal scammer ini melibatkan satu perjanjian yang kemudiannya orang kata kita selalu kalau buat perjanjian kawan, kita sign kawan. Cek. Yes. Ataupun kita cop jari. Ini kali perjanjian memang cop jari, tetapi kena cop jari yang darah. Dia sap darah tu kena zas. Oh, kena ambil darah. Okey, kena ambil cop jari, cop darah ni tuan-tuan. Tu kita panggil perjanjian setan. Okey, kenapa pula kak kena cop jari ni kak, pakai darah ni kak? So inilah cerita dia. Masa kami duduk-duduk minum telah, Azim ni dia bercerita tentang ayahnya. Ayah dia orang Kedah haiwan adalah dalam 3-4 relung tanah. Jadi tanpa pengetahuan Azim ni belajar di sekolah pondok di Kelantan. Okey, masih lagi sekolah pondok di Kelantan. Jadi dia kata masa saya sekolah pondok tu kak, kebetulan adik saya dapat tawaran ke universiti. Jadi bila dapat tawaran ke universiti tu kak, jadi ayah saya orang kata memang orang kata apa, mengambil satu keputusan tanpa rundingan keluarga. Dia meminjam duit dengan orang kata satu orang kampung kat kawasan dia lah, dan mencagarkan 3 relung tanah. 3 relung tanah. Dan bahasa yang diguna tu adalah bahasa tahun 60-an. Adalah saya adalah saya Safwan bin Nazri dengan ini memberi wang pinjaman sebanyak, kita RM kan, dia tak ada. Zaman dulu punya duit tu lah macam ni. S. Yes. Kalau zaman sekarang RM, ringgit Malaysia. Kita dah tak pakai tu. Jadi surat tu, bayangkan 2015 tu seolah-olah ditulis pada zaman 60-an. Kan? Kak cakap sekarang ni masalah kau apa Zim jumpa kak dengan surat perjanjian ni? Bapak saya kak, ni nak sampai 6 bulan ni kak, dia kata saya tinggal lagi tak sampai orang kata apa sebulan lagi untuk sampai ke 6 bulan sampai syarat ni. Bapak saya sekarang kak seolah-olah mayat hidup. Akak cakap mayat hidup, ada gambar tak? Pasal dia duduk Kedah, kami ni borak kat Pantai Dalam, kat KL, jadi semua gambar lah. Ada gambar? Ada kak? Dia pun tunjuk gambar bapak dia. Akak tengok bukan bapak dia, macam satu lelaki tua. Sebelum tu akak tanya umur dia berapa? 55 tahun. 55 tahun bayi-bayi akak sekarang lah. Orang kata segak lagi. Berat pun dalam 65 kilo contohnya. Nampak lagi pipi macam ni. Minyak dagu masih boleh ambil lagi tuan-tuan. Contoh. Mata okey lagi macam ni. Pandang ni, pandang sini. Tapi yang ini, mata dia tuan-tuan seolah-olah tinggal tengkorak je ni. Mata dia ke dalam. Dah tak nampak dah mata, orang kata apa, mata hitam dah tak nampak, putih je. Rambut semua dah macam gugur. Macam orang seolah-olah yang kau sakit lama. Pada 2 minggu baru sakit. Orang kata apa, dia kata tak apa lazim, macam ni lah, bawa lah kita balik kampung. Tunjuklah bapak ni dan jumpakan kami dengan Pak Ali ni. Diorang buat satu planning satu drama. Okey? Bila balik kampung, ustaz ni tadi katalah nama dia Aiman dan Amin. Ustaz Aiman dan Amin ni ajak Azim ni jumpa Pak Ali. Cakap yang diorang ni perlukan duit. Perlukan duit lah. Jadi bila Wan nak pakai duit, mestilah Wan kena ada apa cakaran Wan. Siap bawa geran tu. Siap bawa geran dua-dua ni. Pasal dah tahu dah modus operasi Pak Ali ni, Wan kena letak dulu geran tu. Dan geran tu mesti nama Wan sendiri. Tak boleh nama mak ke apa, nanti payah dari segi nak tukar nama sebagainya. Jadi dia cakap, Pak Ali tanya apa tujuan tuan-tuan datang. Dia pakai baju biasa Wan, baju rok-rok je. Dia pakai jubah dia ke apa. Okey, dia pakai baju biasa cuma ditemani oleh Azim ni tadi. Dia kata macam ni lah Pak Ali, dia cakap saya ni kawan baik Azim. Kebetulan saya nak membuka satu kedai dekat Kuala Lumpur. Nak buat melabur sikit lah untuk bisnes. Tapi duit tak ada. Saya dah minta pinjam dekat bank. Tapi bank payah. Banyak sangat cekadak. Dia kena buat kerja lah. Kena itu, kena ni. Jadi dia kata, saya ni pelajaran tak tinggi Pak Ali. Saya tak mampu nak buat apa yang bank nak tu. Cuma saya ada
satu keping geran ni lah yang nama saya, yang arwah bapak saya bagi tinggalkan. Bak sini geran tu aku nak tengok. Pak dia bagi. Weh, 5 ekar tanah kau ni. Tapi kat Kelantan. 5 ekar ni Pak Ali, saya orang Kelantan, dia cakap. Buat saya minta mengayu sana sini sampailah saya jumpa Azim. Azim kata, tak apa Man, kalau engkau betul-betul nak duit, dekat kampung aku ada satu haji ni boleh bantu kau. Haji. Haji Ali, Haji. Memang betul ke boleh bagi ni? Memang betul, dia kata tak ada masalah. Jadi kata Pak Ali ni bukan ada duit sangat, dia kata. Tapi kalau setakat kau nak minjam tu, ada pula cakaran macam ni, buat apa Pak Ali nak, orang kata apa, nak menolak, dia kata. Kau nak pinjam berapa? Saya nak pinjam banyak-banyak, takut tak mampu nak bayar Pak Ali. Saya pun orang kata baru nak buka-buka bisnes. Bagilah saya 10,000 kalau dapat. 10,000 dengan 5 ekar tanah. Pak Ali dah tengok ni. Ini kat mana ni, macam jalan besar ni. Tanah ni betul-betul letak di tepi jalan besar. Jadi ada pen tak Pak Ali, saya nak sign? Oh, dekat sini kita tak guna pen, dia kata, untuk sign. Nampak tak ada pisau blade tu, nampak? Nak sign macam mana Pak Ali? Padahal diorang dah tahu dah ni, Wan. Ini cuma tanya-tanya bodoh supaya tidak disyaki. Yes. Dia kata cara saya ni, Aman, dia kata cara pakcik ni lain sikit. Kau kena lukakan kau punya jari kau ni supaya dengan darah ni kau boleh chop dekat pakciknya perjanjian, surat perjanjian. Tak pernah buat dia orang lah. Dia kata, Cik Ali, dia kata kan. Saya nak darah-darah dengan tangan saya takut lah. Kalau kau nak 10,000, itulah syarat dia. Sekarang tak pakcik bagi. Dia buat tu ya. Lala kata tak apalah, pasal dah terdesak. Kawan dia cakap, alah setakat darah kau 2-3 titik. Apa ceritanya? Buat je lah. Tu Azim cakap, itulah buatlah. Buat ni. Nanti nak pergi bank pun takkan dapat duit dia dalam masa yang cepat macam ni. Member pun buat sudah. Macam tu, chop jari. Elok chop jari tu, Pak Ali ni punya gelak macam separuh mengilai. Ya. Yang 3 orang tadi terpanjat lah. Tiba-tiba kau gelak macam tu. Kan? Tadi elok je macam tegah, macam apa kan. Tiba-tiba. Tepuk tangan. Siap tepuk tangan. Dia kata, ini aku nak ni. Macam ni. Terbaik dia kata, cantik macam ni. Cantik dia kata kan. Jadi yang 3 orang ni, diam je lah. Pasal bila kita nak merungkai sesuatu tu Wan, kita kena terjun Wan dalam tu. Kita tak boleh merungkai pada luar. Kita kena terjun. Tetapi akan nak cakap, masa diorang pergi ke rumah Pak Ali tadi, diorang pergi malam. Diorang tak pergi siang tau. Pak Ali ni apa-apa semua penjian dia, kalau kita nak pergi rumah dia, dia kena pergi waktu malam. Paling-paling bodoh orang kata pukul 10 malam ke atas. Kalau nak lepas maghrib boleh jumpa boleh tak? Boleh lah lepas maghrib tu saya nak makan, nak minum, nak apa. Padahal duduk seorang. Tak boleh lah. Kalau boleh datanglah pukul 10 malam ke atas ke apa. Dan rumah dia ni memang satu rumah agam kayu yang bentuk dia macam rumah orang Perak dulu. Taman tahu tak orang Perak punya rumah dia ada macam bahagian depan, dia ada macam serambi, dia ada dapur, duduk seorang. Jadi sebelum yang 3 orang sampai sebenarnya cerita dia masa diorang naik kereta nak pergi ke rumah Pak Ali pukul 10 malam tu, diorang sebenarnya dah sampai awal setengah jam. Dan Aiman ni sebenarnya dia dah buka hijab depan rumah tu. Dia dah buka hijab dulu sebelum dia masuk ke 10 malam membuat surat perjanjian ni, dia dah buka hijab. Dan masa dia buka hijab tu lawan, betul-betul di atas bumbung linas. Bumbung linas tu maknanya bumbung utama rumah ni, rumah besar Wan. Tapi seorang duduk. Dia nampak satu lembaga bertenggek. Betul-betul maknanya benda ni besar Wan. Dia boleh tutup rumah tu. Dia boleh tutup. Rumah tu panjang. Lebih kurang 60-80 kaki panjang ke belakang. Lebar dia dalam 20-30 kaki, 30 kaki macam tu. Bayangkan lembaga tu boleh tutup rumah tu macam ni. Jadi dia dah nampak dah sebenarnya apa yang ada dekat rumah Pak Ali ni. Cuma orang kata apa, dia berpura-pura lah. Pasal dia nak masukkan diri dia tu dalam perjanjian setan ni tadi. Itu sebabnya si Azim ni masa masuk tu dah terketar-ketar. Pasal bila dah buka hijab, diorang nampak apa yang ada dalam rumah tu. Kenapa perjanjian setan ni nak dibuat?
Jadi Pak Ali